Okey, Syam dah insaf. Dia stop shopping, stop travel. Tapi duit dia tetap hilang. Misteri kan? Rupa-rupanya masalah Syam lebih dalam dari sekadar boros. Syam ni rajin kerja, tapi dia buta ilmu kewangan. Dia tak tahu beza aset dengan liability. Dia main bayar je apa bil yang sampai dulu. Paling sadis, Syam hidup tanpa bajet. Dia umpama nak koda kapal, tapi tak ada kompas. Dia tak tahu berapa limit belanja makan dia, berapa limit minyak kereta dia. Akibatnya, dia terjerat dengan komitmen melebihi kemampuan. Ingat kereta Honda baru dia tadi? Ansuran bulanan tu dah makan 40% gaji dia. Campur sewa rumah, bil, hutang PTPTN, gaji dia tinggal baki RM50 je untuk hidup sebulan. Syam rasa sesak nafas. Dia ingat dia dah selamat. Tiba-tiba, satu benda buruk sangat jadi kat Syam yang buat dia terduduk terus. Tekan follow, like dan share page Math Intel sekarang. Part 3 lagi sakit. Pastikan korang follow untuk tengok penamatnya.